Lalu je kawasan ni, saya hidup bau semerbak harum. Bau kuih raya. Kawan-kawan, kat sini sebenarnya juga kedai ni tak asing untuk penduduk Langkawi mendapatkan segala jenis dessert dan juga kuih raya. Dan jom saya bawa anda ke kedai Rocky Alice. Baik, saya sekarang berada di Cookie Cake House by Rocky Alice. Assalamualaikum. Salam. Ni dia pemilik Cookie Cake House by Rocky Alice. Mungkin boleh kenalkan diri, nama sebenar dan juga nama kedai, Kak. Nama saya Rokimah Binti Abdul Wahab. Dikenali sebagai Rocky Alice. Sebagai Alice, dan nama kedai memang Cookie Cake House lah, no? Cookies Cake House by Rocky Alice. Baik, mungkin Kak boleh bagi tahu sikit lah kan para pendengar kita ni, kat mana terletaknya kedai Kak? Kedai kami terletak di Taman Jentayu, betul-betul belakang Hotel Bayview. Betul-betul belakang Hotel Bayview. Kalau masuk depan HIG tu kan, lorong depan HIG. Depan Kondok Istana. Depan Kondok Istana. Baik, mungkin Kak Rocky boleh cerita sikitlah berkenaan dengan perniagaan yang Kak Rocky buat selama ni. Kami kat sini kami menjual pelbagai jenis dessert. Ataupun kalau menjelang Aidilfitri kami buat segala pelbagai jenis kuih raya. Mungkin Kak boleh ceritakan sedikitlah dessert yang macam mana, perniagaan yang macam mana yang Kak jalankan selama ni? Kat sini kami menjualkan pelbagai jenis dessert. Contohnya red velvet, tornado, chocolate cheese, pandan cheese dan pelbagai jenis-jenis dessert lagi lah. So, kalau saya tengok kan memang banyak kek kan. Berapa jenis yang Kak boleh sediakan kat sini? Disediakan. Kalau kata hari normal, kami akan buat dalam ada 30 jenis dessert, 25 jenis dessert, ada yang 40 jenis dessert. Tu dia sampai 40 jenis dessert. Memang betul-betul apa orang kata bakers kat sini ni kan, kat Langkawi ni. Baik, mungkin boleh bagi tahu sikitlah operasi kedai Kak ni macam mana? Buka hari apa? Operasi kat sini kalau hari normal bukan bulan puasa kami start dah pukul 2 petang sampai 11 malam. Tapi kalau macam hari bulan puasa kami start pada 1 petang sampai 11 malam. Okey, dia awas sikitlah nah. Dia awas sejam. Okey, awas sejam. Jadi mungkin Kak boleh cerita sikitlah bagaimana yang pertama kali dulu Kak nak start ni, idea macam mana, tercetusnya idea nak buat bakar-bakar ni? Kami kalau ikutkan start tu daripada tahun 2017 lah kan. Sebenarnya tak ada idea, tak ada, dia benda ni dia main spontan. Bagaimana tercetusnya idea untuk akak mencuburi bidang ni? Kami start daripada tahun 2017, tenaga kecil-kecilan dekat rumah lah. Kami buat, sebenarnya bukan atas minat, tapi sekadar mencuba. Dan tak sangka dalam masa yang sama permintaan semakin meningkat. Sangkalah benda tu dapat permintaan lah. Orang ambil rasa dan orang order. Dan dalam masa satu hari tu dia bertambah. Dari 20 naik 40, 40, daripada 40, 50, 100, dalam 200, 300 dalam untuk satu hari punya production. Dalam satu hari punya production boleh sampai 300 kek. Allah Akbar, memang banyaklah kan. Baking ni memang menjadi minat Kak Rocky lah selama ni. Nak kata minat tu, kalau pada awal tu dia tak ada minat. Tapi daripada dah lama kita cebur dalam bidang ni, lama-lama tu minat tu datang. Okey. Kalau tu pasal kek lah kan, dessert pula. Kalau kita fokus kepada bulan Ramadan ni kan, saya nampak memang kedai ni penuh dengan kuih raya. Berapa jenis kuih raya Kak buat kat sini? Tahun ni kita buat dekat 30 jenis kuih raya. Antaranya Emma London, tak nenas, Famous Chocolate Chip, Black Cookies, Onde-onde. Dalam banyak-banyak kuih raya ni, kuih raya yang mana yang paling customer suka? Yang kalau untuk top seller ni memang tak tahu yang kami buat. Kalau kata permintaan yang tinggi, Mazola, Emma London, tak nenas, Famous Chocolate Chip. Memang yang tu setiap tahun memang tak skip lah dia punya ni. Memang ada permintaan dia tersendiri lah. Dan saya tengok kan kalau kat sini biskut-biskut yang Kak Rocky ni taklah mahal kan? Mungkin boleh bagi tahu sikit harga yang kami letak, harga berpatutan lah. Bermula daripada RM15 sampai paling tinggi pun RM28. Sampai RM28. Untuk
untuk memudahkan untuk semua dapat rasa lah semua jenis dessert kat sini. Dan kita boleh nampak juga kat kedai ni dia bukan sekadar jual sebarang-sebarang, ada juga jenis package. Package. Kadang-kadang ikut atas customer. Okey. Customer nak dia ada customer dari untuk bukit, untuk hamper, dan segala gift box ni, kalau kita guna gift box tu kan senang untuk bagi kan. Sebab tu customer dapat permintaan yang tu tinggi. Banyak tu senang orang nak bagi kat orang, nak kan? bagi kat orang lain kan. Baik. Dan orang kata istimewanya kat sini ni, mungkin Kak Rocky boleh bagi tahu sikit lah kan, sebab nampak kuih tu macam menarik-menarik. Ada onde-onde, ada black cookies. Mungkin boleh tahu keistimewaan dia apa kalau kat kedai ni? Keistimewaan dekat sini kami bakar setiap hari secara fresh. So customer selalunya mewek sini dia akan dapat benda yang fresh lah. Okey. Dan mungkin Kak Rocky, apa bila kita tengok kan ramai juga staf Kak Rocky kat sini, berapa orang sekarang? Setakat 5 orang. 5 orang. Semua anak tempatan, anak orang Langkawi. Sebenarnya perniagaan Cookie Cake House ni pun boleh membuka peluang pekerjaan lah kepada anak-anak tempatan kan. Dan apa harapan Kak Rocky sendiri untuk perniagaan Kak lah? Harapan ni kalau diberi rezeki lah kan, untuk dapat buka kawasan yang lebih luas lagi, untuk tambah lagi production, untuk tambah lagi pelbagai jenis dessert, untuk keselesaan customer untuk datang walk-in. Dan ada juga kan, kalau orang-orang kat luar sana, kita percaya ramai lagi baker-baker kat luar sana yang tengah struggle nak naik Kak Rocky kan. Apa nasihat Kak Rocky kepada kawan-kawan baker kat luar sana? Nasihat tu tak pandai sangat, tapi cuma jangan give up. Teruskan usaha dan teruskan bersemangat. Betul-betul. Teruskan bersemangat dan terus orang kata jangan berhentilah. Jangan mudah putus asa. Dan kita tahu kan setiap apa yang kita buat kan Kak Rocky, selalunya ada cabaran dia kan. Kalau Kak Rocky dalam perniagaan Kak Rocky ni, ada tak cabaran yang Kak Rocky hadap? Cabaran tu banyaklah. Nak tempuh daripada tahun 2017 sampai sekarang tahun 2026 kan. Cabaran tu banyak. Jatuh bangun tu biasa, normal. Tapi kuatkan semangat. Percaya pada rezeki, usaha, insya-Allah ada. Dan Kak Rocky kat sini memang seorang diri ke ataupun memang Kak Rocky ada tulang belakang Kak Rocky? Tulang belakang suami Kak Rocky. Suami lah. Dan suami pun mungkin ni kot chef juga, baker juga? Tak ada. Kami dua orang kami, dua hotelier. Sebelum ni dua-dua hotelier lah. Hotel. Tapi nak dijadikan rezeki kan? Benda yang tak dijangka dan benda yang tak pernah terfikir sikit pun. Tak pernah. Sebelum ni memang tak pernah. Jom kita buat. Tak pernah. Dan tak dirancang pula benda ni. Benda ni jadi macam tiba-tiba jadi. Rezeki Allah. Sebab kan? tu kena selalu usaha, selalu tawakal, insya-Allah ada. Tapi setiap kenaikan tu mesti ada titik permulaan dia. Betul. Macam mana Kak Rocky start tu memang start saja-saja buat lah, lepas tu bagi orang try. Daripada saja buat sebab anak minat makan dessert. Daripada saja buat dan bagi salah seorang ni untuk cuba. Di situ dah dapat permintaan daripada 10, 15, 20 dia akan naik dia sehari. Di situ baru ada macam minat tu dia main sendiri. Padahal tak pernah fikir pun kata kita nak buat benda macam ni kan. Tiba-tiba dapat ilham untuk tak apa kita buat. Cuba masa usaha. tu kek apa yang Kak Rocky start buat? Yang kek yang start naik tu Red Velvet. Red Velvet? Ya, Red Velvet. Yang tu yang first time buat? First time buat Red Velvet. Dia dapat permintaan Red Velvet. Lepas kali kedua tu kami cuba masukkan indulgent. Tapi kalau customer lama dia pun cukup kenal. Kak Rocky naik daripada atas nama kek indulgent macam tu. Kek indulgent. Dapat permintaan daripada tu, mula tu dapat asal saya buat 3 box je. Daripada 3 box tu sampailah seminggu kami kena siapkan dalam 700 ataupun 500 box untuk seminggu. Masa tu. Tapi masa tu kami start COD je lah. Kan berniaga kat rumah kan. Kami start beli COD je. Masa tu memang Kak Rocky tengah kerja lagi
ke ataupun dah berhenti dah? Memang aku buat kek dah. Memang suruh rumah. Di rumah. Saya Okey. Masa tu dah tak kerja hotel lah. Tak kerja hotel dah. Okey. Kalau Kak Rocky kata memang tak minat, lepas tu memang hotelier sebelum ni. Macam mana Kak Rocky boleh buat kek red velvet tu, belajar ke ataupun pergi menuntut ilmu ke? PJJ ke? Yang tu sampai sekarang fikir tak habis sebab orang kata tu benda tu tiba-tiba mai. Tiba-tiba saya nak buat, tiba-tiba jadi. Tiba-tiba jadi. Lepas tu dah bagi kita makan okey, lepas tu kita bagi pula orang lain makan. Rasa tengok macam mana dan okey, lepas tu di situ tiba-tiba tempat masuk. Masuk kami macam masa tu macam terkejut jugalah kan. Dan dapat masa tu kalau baru-baru buat tu tahun 2017 tu kau dapat 3 biji pun dah seronok dah. Dah seronok dah. Apatah lagi kita nak buat yang 400 biji. Sampai dah di situ kami handle daripada sikit tempahan sampai kami handle beribu-ribu biji. Kadang tu jadi normal dah. Jadi macam dah terbiasa bila dapat 500 bawa ala, biasa kacang je. Betul Dah jadi betul Kan daripada sikit jadi naik banyak kan. Alhamdulillah. Apa orang kata memang hebatlah tangan Kak Rocky menjadi lah orang kata walaupun tak belajar. Rezeki orang bagi. Sebab ini memang tak pernah kita fikir kan. Tak pernah terfikir. Alhamdulillah lah kan. Betul. Sebelum ni si Kak Rocky tengok macam biasa je kek red velvet ni. Kenapa orang minta sangat? Jadi macam benda tu kami sampai sekarang pun fikir tak habis. Kalau sembang ni pun mesti fikir macam mana boleh jadi yang macam tu. Lepas tu macam sekarang kan daripada kek red velvet dia beranak jadi kek coklat dua benua lah. Apalah. Kalau kata yang tu kalau jadi macam kita bercampur kan. Dessert kan macam jadi dessert. Kita akan cuba dalam setiap dessert. Kita cuba buat ini. Kalau jadi kita jual. Kalau tak jadi selalunya kita akan tolak tepi lah kan. Belajar lagi. Maksudnya sekarang ni selama ni Kak Rocky tak pernah pergi buat PJJ kelas tak pernah. Hanya mencuba sendirilah. Ada berasa cuba sendiri. Tapi walaupun cuba sendiri, kalau hangpa nak tahu kedai Kak Rocky ni orang sanggup beratur panjang untuk dapatkan dessert kat sini. Yang tu kalau setiap kali kami buat satu sale ataupun satu macam orang panggil kami kerja gila-gila lah. Selalunya akan rapat kat husband, jom kita buat kerja gila-gila. So kalau buat kerja gila-gila tu kami akan buat dessert yang terlampau banyak dalam kuantiti 8,000, 5,000 biji. Macam tu. Lepas tu kita akan buat harga memang harga tak masuk akal. Harga durian runtuh lah. Harga durian runtuh. Dari situ kami akan buat nanti kami akan buatlah kat depan ni. Berapa dari segi dari berapa? Berapa ringgit harga durian runtuh? Kalau kata sebelum ni kami buat sebenarnya tak jangkau pun. Kami sebenarnya nak buat target dalam 1,000 bekal untuk coklat moist kecil kan. Kami buat dalam 1,000 bekal coklat kecil tu kami jual dalam RM2. Macam tu. Lepas tu kami tak sangat betul kami daripada 1,000 kami up ke 2,000. Lepas tu tukar fikiran tukar up ke 5,000 tu pun masih tak cukup. Masa kami buat yang boleh beratur panjang tu 5,000 pun tak cukup lagi permintaan tu. Masya-Allah. Sampai pasal sekali kami buat 8,000 untuk coklat moist pun tak cukup. Masa tu ambil masa berapa lama untuk sediakan 8,000 kek? Kalau 8,000 kek ni kami ambil masa 3 hari saja. 3 hari? 3 hari atau 1 hari untuk cari dia punya stok. 2 hari untuk production. Dan hari ketiga tu untuk jualan teruslah. Ya. Bila 8,000 box tu habis tak dalam masa sehari? Tak cukup. Tak cukup, masya-Allah. Dia tak cukup. Yang tu yang buat kami rasa macam sedih sikit, terharu lah. Sedih terharu. Sebab permintaan setiap kali nak jadi macam tu memang kami tak pernah nak fikir kata orang nak beratur ke, orang nak mai beli ke, kami tak pernah fikir. Kami cuma tawakal saja dan situ tak tahu kata Tuhan bagi kita tak cukup benda tu. Sampai Allah. Kami satu tim tu memang pening lah kat depan. Pasal tak cukup je. Tak cukup tangan satu hal. Tak cukup tangan satu hal. Kadang-kadang pun customer tak puas hati pasal situ je kok. Pasal mungkinlah pasal kita kan dah terlampau banyak buat production, mungkin dia pun lambat untuk dapat. Di situ je. Yang lebih-lebih kecaman tak pernah dapat. Itulah kan dari segi orang kata sambutan customer macam mana selama ni yang Kak Rocky dapat, ada tak orang kritik Kak Rocky tak sedap lah kek Kak Rocky ni, macam tak ada tak? Yang kritik tu normal lah. Tapi setakat feedback yang negatif tu adalah tak banyak lah, dalam 4 ataupun 5 orang itu mesti ada. Tapi yang tu kami ambil sebagai pengajaran, sebagai untuk membaik pulihkan satu produk tu. Baik, terima kasih Kak Rocky atas perkongsian hari ini bersama dengan kami di Radio Business Langkawi FM. Kita jumpa di lain hari. Bye.